Dalam episod Landstation kali ni, kami nak bawa hampa 3 tempat menarik dekat negeri Jelapang Padi. Hai geng, bertemu kembali ke dalam channel Landscation. So hari ni kita akan bawa korang ke negeri Kedah. Orang selalu cakap kan, Kedah ni macam tak ada apa lah. Kedah mana ada apa lah kan? Betul? Aku selalu dengar. So hari ni kita orang bawa korang. Kita orang tunjuk apa sebenarnya ada kat Kedah. So rewind balik. Kami memulakan perjalanan kami dari UiTM Lendu Alu Gajah Melaka terus sampai ke Kedah. Selepas menempuhi perjalanan 8 jam, akhirnya kami sampai ke Kedah. Okey, sekarang kita kat mana Arwah? So sekarang ni kita dekat air terjun Seri Perigi. Kalau korang boleh nampak dekat sini, tu dia punya air terjun. Kita orang daripada bawah ni kita naik ke atas sana dengan hiking. So jom kita ikut kita orang. Kalau hampa nak tahu, nak hike sampai puncak air terjun ni ambil masa 10 ke 15 minit je. Ikut pace masing-masing. Kalau hampa dah nampak saluran air yang lama ni, maksudnya sikit je lagi nak sampai puncak. Ya Allah geng, Lawannya. Fun fact, air terjun Seri Perigi mengalir dari Gunung Jerai dan dikatakan antara air terjun ketiga di Kedah. Alamak, dukung! Oi, dukung! Lepas dah syok mandi, kita pergi tempat lain pula. Macam best tak? So, our next destination is apa Am? Alah, takkan tak dapat kot. Terang-terang ni Gunung Jerai. Untuk naik sampai atas puncak dengan menaiki kereta, korang kena bayar RM5 je. Tapi kalau korang tak nak naik kereta, ada je perkhidmatan van. Jarak nak sampai atas puncak Gunung Jerai ni 12 km tau. Jadi ambil masa dalam 45 minit nak sampai atas puncak. So sekarang ni Gunung Jerai sejuk gila. Tadi pun aku tengok dalam 25 darjah Celsius kan? Ya. Dekat atas ni macam-macam tempat dengan aktiviti yang kau boleh buat weh. Contoh ni ada strawberry farm. Dah macam dekat Cameron. Ingat dekat Cameron je ke ada? Kat Kedah pun ada tau. Tips. Kalau korang nak ke Gunung Jerai, jangan lupa bawa payung dan baju sejuk. Sebab cuaca dekat atas sana kadang-kadang berubah. Dekat atas ni, korang boleh layan view sambil minum kopi. So Gunung Jerai sekarang kabus. Kalau korang dapat tengok, memang Betul. kabus gila lah. View dia actually sumpah aku kata lawa. 100% memang lawa. Fun fact, daripada atas ni hampa boleh nampak Pulau Dayang Bunting tau. Okay, so far lepas kita dah habis mandi, dah habis buat macam-macam kan, aku macam lapar. Tu lah, lapar kan? Lapar? Jadi Orang kau kata panggil lapar. lapar Kau ada idea tak nak makan kat mana? Weh, kita main sini lah. Mana tu? Main cafe. Konsep kafe ni makan makanan ala kampung tapi dalam sungai. Dekat sini, kalau korang nak makan dalam sungai, kena booking dulu tau. Bilik air pun disediakan kalau hampa nak tukar baju sebelum masuk dalam sungai. Yang paling best kat sini, lepas korang makan, apa lagi? Mandilah. Kadang-kadang kita tak sedar benda yang kita lalui hari ni akan jadi sesuatu yang kita akan rindui nanti. Walaupun singkat, setiap detik dalam perjalanan ni tetap bermakna. Sampai berjumpa lagi di episod yang akan datang di Landscation.